Assalamualaikum. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Syukur kepada Allah setelah dan salawat dan salam atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini keluarganya serta para sahabatnya. Tuan-tuan yang mulia, sesungguhnya kelebihan solat isyak berjemaah ni Allah kurniakan pemangkau beribadah kan separuh malam. Sekiranya kita solat subuh berjemaah kan, Allah pemangkau beribadah sepanjang malam. Dan tuan yang mulia, dan solat subuh, solat isyak dan solat subuh ni adalah mengelak daripada solat isyak dan solat subuh berjemaah ni mengelak daripada sifat munafik dalam diri kita lah. Dan banyak lagi kelebihan-kelebihan solat subuh ni, solat isyak dan subuh ni. Dulu zaman Nabi duluan, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu, sungguhnya tak ada pelita dalam mereka sebenarnya dalam gelap ni. Tapi Nabi tahu tuan, itu buktinya.